Ini adalah EV terbaru daripada Honda yang dinamakan sebagai Honda EN2. Mana nak buka pintu belakang? Interior memang lain daripada kereta Honda yang sedia ada. Untuk bahagian belakang kan dia nampak macam SUV lah. Tetapi sehinggalah kita buka, apabila sebuah kereta tu cantik, antara kelemahan adalah dari segi ruangan kepala. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih dah subscribe, bantu subscribe, bantu lonceng, follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, pandu laju. Jom, let's go. Seperti mana yang abang katakan, ini adalah EV terbaru daripada Honda, dinamakan sebagai Honda EN2. Dan kalau kau lihat dari segi design dia nampak a bit lain daripada kereta Honda yang sedia ada. Kalau kita nampak Honda EN1 kan dia macam like Honda HR-V yang di EV kan. Tetapi yang ini memang totally change, yang kita tak pernah nampak dekat mana-mana kereta Honda yang sedia ada dekat pasaran. Sebab kereta ni sebenarnya dibangunkan dengan kerjasama daripada syarikat daripada China, iaitu Dongfeng. Kiranya dia orang collab sekali untuk buat kereta ni. So that's why lah dari segi design ni kau nampak macam lain sikit, tak nampak macam typical Honda yang ada dekat pasaran Malaysia, especially kalau kita tengok untuk bahagian hadapan dia. Of course, yang ini dia datangkan sekali dengan modulo kit lah, dengan body kit kat sini lah. Tetapi untuk bahagian depan memang nampak, aku tak tahu lah, ada yang katakan pelik, ada yang katakan unik. Tetapi kalau kita tengok kat sini, lampu dia memang gedabak besar gila lah. Kalau kau nampak lampu utama dia memang besar gila, tetapi lampu DRL ni memang nipis je. Dia macam like berbentuk T, dengan dekat bahagian depan ni macam like berbentuk L atau C macam tu lah untuk bahagian sini. Dan untuk bahagian depan kalau kita nampak logo dia memang besar. Untuk kereta-kereta EV, kita memang nampak dia gunakan logo berwarna hitam. Sama juga dengan Honda EN1 memang digunakan warna hitam. Dan untuk bahagian bawah, yang ni mungkin didatangkan dengan body kit daripada modulo dekat sini lah. But basically kita nampak lah dari segi design ni memang totally lain lah. Memang lain daripada kereta-kereta Honda yang sedia ada. Dan untuk bahagian tepi, okey, bagi aku rim memang nampak futuristic. Yang ni digunakan saiz 18 inci, 225 50 18 inci, gunakan tayar daripada Continental. For me it's okay. Dan juga dia ada juga wind arch warna gelap yang digabungkan daripada depan sampailah ke bahagian tepi, yang digabungkan terus sampai ke bahagian side skirting. Dan untuk bahagian charging dia berada dekat bahagian kiri. So basically yang ini adalah single motor front wheel drive. Dan juga untuk bahagian tepi dia letak juga ada badge EN. Dan of course untuk yang ini dia dibina berdasarkan platform daripada EN architecture. So basically ini adalah platform yang memang khas untuk kereta EV sahajalah. Dan untuk bahagian tepi kita nampak with the A pillar, B pillar, C pillar, semua didatangkan dengan kemasan berwarna gelap. Dan of course untuk yang ni dia pintu dia lah jenis pop-up, tapi dia pop-up yang ada 2-in-1. So there can be a pop-up ataupun there can be a mechanical yang boleh buka macam biasa. Ini yang sekarang ni yang ramai orang dah start kenalkan lah, selepas China dia dah ban kan untuk pintu yang fully pop-up sepenuhnya. Okay? Dan satu lagi yang unik lah, kalau kita nampak, mana nak buka pintu belakang kan? Kalau pintu depan kan dia jenis yang pop-up. Tapi untuk bahagian belakang dia nampak macam Honda HR-V sikit. Tapi yang ni slightly kecil sikit. Dia surut dekat bahagian sini. Nampak ni? Kecil je. Macam tu ni. Kecil gila dekat sini. Tapi orang yang tak perasan dia kan memang takkan nampak lah. Tapi ini antara keunikan yang dia buat. Dia cuba nak surut kat sini. Okay? Dan selain daripada tu, antara keunikan sebenarnya adalah dekat bahagian belakang dia. Depan nampak macam SUV. Belakang dia nampak lain sikit. Jom aku tunjuk pada kau. Untuk bahagian belakang dia, sama macam depan lah. Dia memang apa yang kau nampak dekat bahagian depan sama juga dekat bahagian belakang. Yang mana di sebalik di bahagian depan gunakan logo yang warna besar warna hitam, tapi belakang dia gunakan abjad dekat bahagian sini. Kau tengok lampu dia cube daripada kiri sampai ke bahagian kanan tu. With the ada rear spoiler ductile dekat bahagian sini, with the body kit modulo dekat sini. Dan juga untuk bahagian belakang kan dia nampak macam SUV lah. Tetapi sehinggalah kita buka with the power boot dekat belakang ni, ini dia nampak macam ala-ala sebuah fastback coupe. Nampak lain sikit kan dekat situ. So ini antara keunikan yang ada dekat bahagian belakang lah. So basically untuk bahagian belakang ni memang besar lah, memang besar gila. Tetapi macam aku cakap lah, design dia a bit pelik sikit. Untuk bahagian depan kan dia macam ke bahagian depan macam gigi aku ni, ke depan tu. Tapi bahagian belakang ni nampak unik lah. Memang lain lah, kau tak pernah nampak dekat mana-mana kereta Honda sebelum ni. Dan korang boleh terima tak dengan design yang sebegini? Dari segi dimension pula, sebenarnya yang ni saiz dia lebih kurang macam Tesla Model Y dan juga BYD Sea Lion 7. Yang mana dari segi dimensi dia, dari segi panjang dia adalah 4780mm, lebar 1838mm, tinggi 1570mm, manakala dari segi wheelbase adalah 2735mm. Ya, saiz lebih kurang sama macam Tesla Model Y dan juga BYD Sea Lion 7.
Untuk bahagian dalam pula, untuk bahagian dalam kita nampak ada combination dua color, black color dan juga warna cerah, warna putih. Datangkan dengan floating screen yang besar 12.3 inci kat sini. Tapi panel meter dia kecil je, jenis memanjang. Dan kalau kita nampakkan kat sini, dia ada boost speaker yang mana total keseluruhan dia ada 12 boost speaker dekat kereta yang ni. Untuk bahagian steering, bottom flat, dia tak gunakan logo, sebaliknya dia gunakan abjad HONDA kat sini. And kalau kita nampak dekat button-button ni memang typical kita nampak dekat Honda CR-V, Honda Civic, sama sejibit macam ini. And then plus dia macam ada pedal shift lah. Yang ni lebih kepada region braking lah. Dan juga untuk steering, of course dia ada telescopic steering. Dan untuk bahagian bawah ni dia tak ada button, semua rely on the screen. Tetapi dekat sini cuma ada button like hazard light sahaja. Okey, ada dan adalah tempat-tempat simpan barang dan sebagainya. Dan untuk seat pula combination dua color, warna gelap dan juga warna grey, ada kemasan juga benang berwarna merah kat sini lah. Dan juga untuk dia punya gear, dia gunakan jenis yang dial sama macam EN1 dan juga dia ada drive mode, EPB dan juga auto hold juga kat sini. And armrest dia boleh naik sepenuhnya dan juga yang ni boleh tutup lah macam biasa. Okay, so basically interior memang lain daripada kereta Honda yang sedia ada. Inilah keunikan apabila Honda, sebuah syarikat Jepun, bergabung kerjasama dengan sebuah syarikat daripada China yang dinamakan sebagai Changan. Dalam design dia pun unik. Dan kalau kau perhatikan sebenarnya kan, sebenar-benarnya kalau kau perhatikan design dia, lampu dia tu sebenarnya berlogo H tau. Depan belakang logo H. Kalau kau tengok daripada jauh, gabungkan DRL dengan lampu utama tu, dia like bentuk H. Ada perasan tak? Untuk bahagian belakang, belakang ni memang luas gila bai. Ketinggian abang 171 cm. Kau nampak ruangan kaki. Even makcik depan pun dia kursi dia ke belakang kan pun ada lebih daripada 2 penumbuk. So still luas. Bahagian belakang memang luas lah. Ada rear aircon, ada 2 USB Type-C juga. Dan juga, laydown belakang ni pun okey babe. Cuma, apabila sebuah kereta tu cantik, dia buat sebuah SUV coupe, antara kos lepas ataupun kelemahan lah dari segi ruangan kepala. Kau tengok aku baring, rambut aku dah kena dah. Itulah antara kos lepas yang dia perlu considerkan. Kereta nak cantik, tapi inilah antara benda yang dia akan ugi sikit lah kan. Orang akan komen, nampak ni kepala memang dah kena kalau aku baring kat sini. So basically untuk ruangan kaki langsung tak ada isu. Untuk ruangan kepala je memang dah sentuh kat sini. Kita boleh je ni kan, tapi tak support pula ni support. Tapi untuk keselesaan sebenar, kaki support ni support, kepala pula kena. So, dengan gunakan bateri 68.8 kW LFP bateri, so yang ini adalah 204 horsepower dan juga 310 Nm torque. It's a single motor, front wheel drive dan untuk full charge can go up to 530 km NEDC lah. Plus minus kalau dah VTP lebih kurang dalam mungkin 480 km. Dan persoalan lebih penting, sebagai sebuah SUV coupe EV pertama daripada Honda yang dikerjasama dengan Changan dengan lampu depan macam berbentuk H, kau rasa boleh beli ke? Baik beli. Dan persoalan yang orang akan tanya, adakah masuk Malaysia ke bang? Sebenarnya bagi kita mungkin tidak akan masuk ke Malaysia buat masa inilah. Even kalau dekat sini pun harga dia jual almost dia jualkan 1.5 juta Thai baht. Plus minus lebih kurang dalam 200,000 juga. So kalau sini dah jual 200,000 nak masuk Malaysia, berapa dia jual? So harga ni basically tak murah sebenarnya. Dan good newsnya adalah dia lain daripada kereta-kereta Honda yang sedia ada. Okay? So I think sampai sini saja video kita pada kali ini berkaitan dengan Honda EN2, sebuah SUV coupe daripada Honda. Macam biasalah, bagi anda yang mungkin ada sebarang soalan, bolehlah letak soalan dekat bahagian bawah. Dan macam biasalah, dah letak soalan tu, dah tengok tu, tolonglah kita subscribe, tolonglah tekan lonceng sekali. Follow jugalah social media kita yang lain, Facebook, IG, TikTok, Belajo. Dan abang akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.